Mana waiter dia ni? Lembab betul ambil order. Sekejap ya bang, saya nak hantar makanan ni jap. Sekejap lagi saya datang. Apa hal lembab sangat servis kedai ni? Di meja kecil kedai biasa, seorang ayah dengan egonya. Kau ni memang lembab ke nak buat kerja? Minta maaf cik, hari ni ramai sikit orang. Kebetulan pula ada pekerja tak dapat datang malam ni. Kes emergency. Itulah kelam kabut sikit. Maaf ya. Adik nak makan apa? Dah lah, kau tak payah nak acah-acah cakap baik-baik. Aku nak order nasi goreng ayam 2, teh ais 2. Anak dengan perbuatan bukan sekadar. Assalamualaikum. Boleh ke pakcik nak duduk sini kejap? Dari lidah kita akan tinggal dalam jiwa mereka. Ikut suka kau lah. Adab itu bukan hiasan. Pakcik ni dah kenapa? Saya perhati cara encik bercakap dengan pelayan tadi. Maaf, pakcik nak tegur sikit. Encik memang pelanggan, tapi encik juga seorang ayah. So, apa masalahnya? Kadang-kadang anak kita ni akan lebih cepat belajar dan ikut perbuatan yang kita tunjukkan. Kalau encik marah-marah orang tanpa adab, anak encik akan fikir itu cara jadi lelaki sejati. Jaga adab kita dengan orang lain supaya anak encik akan belajar erti beradab sopan dengan orang. Dik, abang minta maaf dik. Biasalah, tengah stres. Suara abang pula memang rock macam ni. Abang tak sengaja tadi. Aiman, ayah pun nak minta maaf. Aiman ingat ya, kita kena sentiasa beradab walau di mana kita berada. Runtuh dalam kesedaran anak kecil pandang, penuh harapan mencari contoh dalam kehidupan. pakcik. Janganlah melalak kuat-kuat pada tempat-tempat macam ni. Jaga adab kita ya. Baik, maafkan saya Uncle. Alhamdulillah, bagus anak muda boleh terima nasihat orang tua ni. Kita doakan negara kita akan dibangunkan oleh masyarakat yang beradab.